Kaya bukan soal gaji besar, tapi formula mudah: tabungan, tambah harta, tolak hutang. Ramai yang berpendapatan kecil rasa orang bergaji besar lebih kaya. Orang bergaji RM1,500 nampak gaji RM10,000 lebih kaya. Orang gaji RM10,000 pula rasa yang gaji RM50,000 lebih kaya. Secara matematik memang nampak logik, tapi realitinya formula kaya bukan semata-mata pendapatan. Formula sebenar ialah tabungan tambah harta tolak hutang. Maksudnya, pesan mentor saya, untuk anda menjadi kaya, anda perlu ada tabungan yang kukuh, kumpul harta dan kurangkan hutang. Kekayaan bukan tentang berapa besar gaji anda, tapi berapa lama anda boleh bertahan tanpa gaji. Kalau sekarang rasa berat untuk menabung, itu tanda anda kena fikir cara untuk tambah pendapatan supaya ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali pernah berkata, kemahiran penting hari ini ialah multiple streams of income atau MSI. Kita tidak boleh lagi bergantung pada satu punca pendapatan sahaja. Dalam masa yang sama, jangan tunggu kaya baru nak mula menyimpan. Bina tabungan walaupun kecil dan mulakan dengan tabung RM1, kemudian cuba alihkan sebahagian pendapatan untuk tabungan jangka pendek seperti tabung raya ataupun tabung sekolah anak. Keajaiban akan mula berlaku bila anda mula konsisten. Jadi, jangan banyakkan alasan, mulakan langkah pertama anda hari ini. Kaya bukan mimpi, ia adalah hasil dari tabiat yang anda bentuk. Bagi anda yang berminat untuk menabung emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas, dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.